Aspirasi pendidikan negara bertujuan untuk melahirkan masyarakat yang progresif, berdaya saing dan juga berintegriti selaras dengan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025. Pelan ini memfokuskan kepada transformasi sistem pendidikan yang tidak hanya mengutamakan pencapaian akademik semata, tetapi juga pembangunan sasiah, kemahiran berfikir aras tinggi serta penerapan nilai murni dalam kalangan pelajar. Perkembangan pendidikan abad yang ke-21 pula menekankan kemahiran berfikir aras tinggi, higher order thinking skills, HOTS, menggunakan teknologi yang meluas dan pentingnya pembentukan nilai murni dalam kalangan pelajar. Seiring dengan perkembangan ini, guru tidak hanya dilihat sebagai pengajar tetapi juga ejen perubahan, pembimbing moral dan teladan kepada pelajar. Seterusnya ialah peranan guru dalam abad yang ke-21. Guru yang memiliki sasiah terpuji dan kompetensi tinggi dalam bidang pedagogi serta teknologi memainkan peranan yang sangat penting dalam memartabatkan profesi keguruan. Seorang guru yang berjiwa pendidik haruslah sentiasa bersedia untuk beradaptasi dengan perubahan dunia dalam dunia pendidikan yang semakin berkembang, terutamanya dalam menghadapi cabaran teknologi yang berkembang pesat. Selain itu juga, guru yang mempunyai kemahiran dalam teknologi pendidikan akan lebih mampu untuk menggunakan alat-alat digital untuk meningkatkan pengalaman pembelajaran pelajar. Dengan ini, mereka dapat mencipta persekitaran pembelajaran yang lebih interaktif, dinamik dan efektif. Aspirasi utama adalah untuk memastikan guru tidak hanya mengajar tetapi juga menjadi contoh yang baik kepada pelajar dalam aspek akhlak dan juga perilaku. Guru yang berintegriti bukan sahaja mengajar tentang pengetahuan tetapi juga menerapkan nilai-nilai positif yang akan membentuk pelajar menjadi individu yang bertanggungjawab, beretika dan juga bermoral tinggi. Aspirasi akses dalam sistem pendidikan Malaysia menekankan bahawa pendidikan harus dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat tanpa mengira latar belakang sosial, ekonomi dan juga geografi. Sebagai contoh, di kawasan luar bandar atau pedalaman, seringkali terdapat kekurangan infrastruktur pendidikan yang lengkap dan juga akses kepada bahan pembelajaran yang berkualiti. Oleh itu, dengan memastikan akses yang sama rata, kita memberi peluang kepada setiap individu untuk belajar dan mencapai potensi penuh mereka. Di Kuala Lumpur, banyak sekolah yang mempunyai kemudahan yang sangat baik. Contohnya seperti teknologi terkini dan bilik darjah digital. Namun, di kawasan luar bandar seperti di Sabah dan juga Sarawak, masih terdapat kekurangan kemudahan seperti akses internet dan perpustakaan sekolah yang lengkap. Oleh itu, dalam usaha memastikan pendidikan berkualiti di semua peringkat kerajaan telah menyediakan program pembelajaran dalam talian untuk pelajar luar bandar melalui projek Satu Bestari Net yang memberikan akses internet bersuma di sekolah-sekolah di kawasan pedalaman. Selain itu juga, penggunaan teknologi dalam pendidikan kini semakin penting. Pembelajaran dalam talian melalui platform seperti Google Classroom atau Zoom memberi peluang kepada pelajar yang tinggal di kawasan yang jauh dari pusat bandar untuk mengikuti pembelajaran dengan standard yang tinggi. Ini telah menunjukkan bagaimana teknologi dapat mengurangkan jurang digital antara pelajar bandar dan juga pelajar luar bandar. Perluasan infrastruktur pendidikan juga menjadi fokus utama dengan membangunkan bangunan sekolah dan kemudahan pendidikan yang mencukupi di seluruh negara
setiap pelajar berhak untuk menerima pendidikan yang setara. Sebagai contoh, kerajaan telah membina sekolah-sekolah baru di kawasan luar bandar dan memperbaharui sekolah yang sudah usang untuk memastikan kemudahan pendidikan yang lebih baik. Aspirasi perpaduan dalam sistem pendidikan negara adalah untuk memastikan kesatuan dan juga harmoni antara pelajar daripada pelbagai bangsa, agama dan budaya. Pendidikan memainkan peranan yang sangat penting dalam memupuk semangat perpaduan di kalangan generasi muda. Contoh yang jelas dalam sistem pendidikan Malaysia adalah program pendidikan moral yang diajarkan di sekolah-sekolah untuk memperkenalkan nilai-nilai murni seperti toleransi, hormat menghormati dan kerjasama antara kaum. Sebagai contoh, di dalam aktiviti co-curriculum, pelajar daripada pelbagai latar belakang berpeluang untuk bekerjasama dalam aktiviti sukan, kamp, kepimpinan atau projek komuniti yang melibatkan semua kaum. Ini membantu mereka untuk lebih memahami budaya dan nilai kehidupan orang lain serta menggalakkan kerjasama dan juga muafakat dalam kehidupan seharian. Co-curriculum pendidikan yang memperkenalkan nilai-nilai kebangsaan dan juga kesepaduan adalah sangat penting. Hal ini bukan sahaja melibatkan pengajaran akademik tetapi juga memberikan penekanan kepada pembentukan karakter pelajar yang mampu menghargai kepelbagaian budaya Malaysia. Salah satu contoh dalam co-curriculum adalah subjek sejarah yang menekankan tentang keberagamaan masyarakat Malaysia dan kepentingan perpaduan dalam membina negara yang berjaya. Aspirasi equity dalam pendidikan bertujuan untuk memastikan setiap pelajar mempunyai peluang yang sama untuk berjaya tanpa mengira latar belakang sosial, ekonomi atau tempat tinggal mereka. Ini bermakna pelajar yang datang dari keluarga berpendapatan rendah atau kawasan luar bandar haruslah diberikan peluang yang sama rata untuk mendapatkan pendidikan yang berkualiti. Contoh yang sangat relevan adalah program beasiswa Yayasan Pendidikan Malaysia dan bantuan keuangan yang disediakan oleh kerajaan. Perkara ini dapat membantu pelajar dari keluarga yang miskin untuk mendapatkan pendidikan di peringkat universiti tanpa beban kewangan yang berat. Melalui bantuan keuangan ini, pelajar dari kawasan luar bandar dan golongan berpendapatan rendah diberikan peluang untuk melanjutkan pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi sekaligus dapat memecahkan kitaran kemiskinan. Pengurangan jurang pendidikan antara kawasan bandar dan luar bandar juga menjadi fokus utama. Sebagai contoh, pelajar di kawasan luar bandar kini mempunyai akses kepada kemudahan pendidikan yang lebih baik melalui program pendidikan luar bandar yang ditawarkan oleh kerajaan. Program ini termasuklah pembangunan sekolah dan peruntukan untuk membeli peralatan pendidikan di kawasan yang kurang mendapat perhatian. Sistem pendidikan Malaysia juga harus menjadi inklusif, memberi peluang kepada pelajar berkeperluan khas untuk belajar tanpa diskriminasi. Pendidikan untuk pelajar berkeperluan khas harus disediakan di semua sekolah dengan program khas dan kemudahan yang sesuai untuk menyokong mereka dalam pembelajaran. Aspirasi akses mempunyai kesan yang besar terhadap pembentukan sasiah guru cemerlang. Dengan memberikan peluang pendidikan untuk semua guru, mereka dapat mengakses latihan dan kursus yang diperlukan untuk meningkatkan kemahiran pengajaran mereka. Contohnya, program latihan guru yang ditawarkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia, KPM,
memberi guru peluang untuk memperbaharui pengetahuan mereka tentang kaedah pengajaran terkini, teknologi pendidikan dan pendekatan inovatif dalam pembelajaran. Selain itu, akses kepada sumber pendidikan yang mencukupi seperti perpustakaan digital, platform pembelajaran dalam talian dan kemudahan teknologi membolehkan guru untuk memperkayakan pengajaran mereka dan meningkatkan kecekapan pengajaran. Ini bukan sahaja meningkatkan kemahiran mereka sebagai pendidik, tetapi juga membantu membentuk sasiah mereka sebagai guru yang berpengetahuan luas dan inovatif. Dengan adanya akses yang setara kepada peluang peningkatan kerjaya, guru juga diberikan peluang untuk mengikuti kursus lanjutan dan mendapatkan pengiktirafan dalam kerjaya mereka. Sebagai contoh, program Guru Cemerlang yang diiktiraf di Malaysia memberi peluang kepada guru untuk berkembang dalam profesi mereka dan memberi impak yang besar dalam pendidikan. Aspirasi perpaduan memberi kesan yang sangat penting dalam pembentukan sasiah guru cemerlang. Dalam sebuah sistem pendidikan yang berbilang bangsa dan budaya, semangat kerjasama antara guru sangatlah penting. Guru yang bekerja dalam pasukan dapat bertukar idea, menyokong antara satu sama lain dan juga meningkatkan mutu pengajaran secara kolektif. Contoh yang dapat dilihat adalah di sekolah-sekolah yang menggalakkan kerjasama antara guru daripada pelbagai bidang dan latar belakang. Dengan adanya semangat perpaduan, guru dapat memperkaya pengalaman mereka dalam mengendalikan pelbagai cabaran dalam pengajaran dan juga pembelajaran. Ini akan membentuk sasiah guru yang lebih matang, terbuka dan profesional. Selain itu, guru yang menghargai kepelbagaian budaya dan latar belakang pelajar serta rakan sekerja akan lebih mudah membentuk hubungan yang positif dan meningkatkan kualiti pengajaran. Ini juga membantu guru menjadi contoh yang baik kepada pelajar mereka. Menunjukkan nilai-nilai toleransi dan kerjasama dalam kehidupan sehari-hari. Guru yang mengamalkan nilai-nilai perpaduan juga cenderung menjadi teladan dalam kalangan pelajar dan komuniti. Aspirasi equity juga sangat penting dalam membentuk sasiah guru yang cemerlang. Dengan memastikan peluang pembangunan profesional yang setara, semua guru diberikan peluang untuk mengikuti kursus peningkatan kemahiran yang akan meningkatkan kecekapan pengajaran mereka. Sebagai contoh, program latihan berterusan yang ditawarkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia memberi peluang kepada guru untuk mempertingkatkan kemahiran pedagogi, penggunaan teknologi dalam pengajaran dan juga pengurusan bilik darjah. Guru yang bertugas di kawasan luar bandar atau pedalaman perlu mendapat sokongan yang sama seperti guru-guru di kawasan bandar. Ini termasuklah akses kepada kursus latihan, bantuan keuangan untuk mengikuti kursus serta peluang pembangunan kerjaya yang setara. Kerajaan Malaysia sering menyediakan program khas untuk guru di kawasan luar bandar bagi memastikan mereka dapat meningkatkan kemahiran mereka dan juga menjadi guru yang cemerlang. Selain itu juga, penilaian dan penghargaan yang ada dalam kerjaya guru adalah sangat penting dalam membentuk sasiah mereka. Sistem penilaian yang transparan dan berdasarkan prestasi dapat membantu dan memastikan guru diberi pengiktirafan yang sewajarnya berdasarkan prestasi mereka tanpa mengira latar belakang atau tempat bertugas. Kesimpulannya, aspirasi pendidikan negara ini bukan hanya tentang menghasilkan pelajar yang pintar, tetapi juga individu yang berintegriti dan berkualiti. Oleh itu, guru yang berkualiti dan berjiwa pendidik memainkan peranan utama dalam merealisasikan aspirasi ini dengan memberikan pengajaran yang bermakna,
berinspirasi dan juga membentuk masa depan yang lebih cerah untuk generasi yang akan datang.